Okey semua, okey, harga emas sekarang memang sedang turun dan turun ke paras yang terendah itu RM630. Okey. So tuan-puan, ini bukan masa untuk panik tuan-puan ya. Ini adalah masa bagi orang-orang yang faham untuk bertindak. Pertama sekali, jangan panik, okey. Turun naik itu normal dalam pasaran untuk jangka masa pendek. Ambil peluang, tambah gram emas. Okey, harga diskaun inilah peluang untuk kita kumpul lebih banyak gram-gram emas. Kita tak rugi ya, selagi kita tak jual emas itu, gram emas kita tetap sama, cuma nilai saja ada berbeza. Okey, bukan masa untuk jual emas ya. Ini adalah masa untuk kita beli dan tambah simpanan emas kita. Okey, buat penguatan harga atau dollar cost averaging, tambah sedikit-sedikit untuk cantikkan balik averaging cost. Okey, nak raya kan tuan-tuan? Okay, mungkin ibu-ibu, kakak-kakak nak tambah gelang baru. Okay, jangan risau, PJ Jewel ada buka. Kunjungi saya PJ Jewel berhampiran untuk dapatkan koleksi baru. Okay, ingat tuan-tuan, harga emas ini turun hanya untuk sementara sahaja. Okay, dia akan naik balik. Tuan-tuan, saya pernah kongsikan bahawa saya dah pernah lalui fasa naik turun harga emas ini sejak 2020 lagi. Okay, saya mula simpan emas daripada 2012 dan inilah permainannya. So, yang relax saja dia akan menang. Okay, yang resah gelisah itu dia akan cepat kalah. Sebab itu tuan-puan perlukan introducer. Saya akan membimbing tuan-puan apa yang perlu dilakukan. Ingat, ini bukan masa untuk panik. Ini bukan masa yang terbaik untuk jual. Tapi ini adalah masa yang terbaik untuk tambah gram emas kita. Assalamualaikum dan bermanfaat.